Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan cara menggunakan penimbang elektronik dalam makmal. Penimbang elektronik digunakan untuk mendapatkan jisim bahan dengan tepat. Langkah pertama, pastikan penimbang dalam keadaan bersih dan kering. Setelah itu, hidupkan penimbang dan pastikan bacaan menunjukkan sifar. Kemudian, letakkan bekas kosong di atas penimbang, kemudian tekan butang tab untuk set semula kepada sifar. Seterusnya, masukkan bahan ke dalam bekas dengan perlahan-lahan menggunakan spatula. Ingat, jangan letakkan bahan terus atas permukaan penimbang. Perhatikan bacaan jisim yang tertera, kemudian catatkan bacaan dengan tepat dalam buku log. Elakkan menyentuh penimbang dengan tangan yang basah. Setelah selesai, keluarkan bekas dan tutup suis penimbang. Bersihkan semula kawasan kerja. Pastikan anda menggunakan penimbang elektronik dengan teliti untuk hasil eksperimen yang tepat dan selamat. Selamat mencuba!